Hai guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 13 punya, part nombor 13. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part 12. Macam biasalah, ada punya link tu semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu, so korang just perlu tekan kat bawah tu je lah. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Rowlet. So ni packaging dia, lepas tu ada nama dia ni lah, Rowlet berat dia. Lepas tu brand dia Takara Tomy. Nama dia punya ni Moncolet EX ni, and ada dia punya Rowlet ni. Lepas tu Rowlet ni dia ada lagi satu ke lagi dua tau, dia punya post ni tau. Lepas tu dia tengah pusingkan kepala dengan bertidur. Tak silap aku ada yang tu lah, tapi aku cari-cari aku jumpa yang ni je. Yang tu macam dah agak susah aku nak cari. Aku ni nak cari yang dia tengah pusingkan kepala tu agak comel tau. Yang ni macam dia tengah marah tau, macam tak lawa sikit tau. Kalau dia punya post setakat tunjuk muka dia senyum pun okey tau. Kepak dia tak payah ni kan, nampak bulat gitu pun okey tau. Tapi entah, aku dapat yang ni je. Tak apalah rezeki ni kan. Lepas tu belakang dia tak ada apa, dia tulis dekat English macam ni bla bla bla. Lepas tu made in China. Okey, ni so Pokemon Rowlet tu sumpah comel gila. Rasa okey kot dia buat post macam ni kot. Tadi aku cakap kalau dia tak buka kepak dia pun okey, tapi bila macam ni macam comel pula Rowlet ni kan, macam tengah nak serang. Dia punya kaki pun super cantik kalau tak macam ni. Okay, so Rowlet ni nama English dia, nama Japanese dia Mokuro. Lepas tu kategori Rowlet ni adalah Grass Squirrel Pokemon. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia macam dia tengah marah nak buat serang macam tu. Dia punya ni pun tengah macam kening dia tu kan, macam tengah nak serang tu kan, muka macam tak puas hati. Beak dia ada, tapi beak dia bukan warna kuning ke? Entah, aku tak sure, aku macam tak ingat. Tapi beak dia warna putih macam tak berapa nampak. Aku rasa beak dia macam warna kuning. Entahlah, ke dia ada mispen ke ni. Lepas tu dia ada bow tie ni. Bow tie dia daun je, tapi pada aku comel lah, cantik lah juga kan. Lepas tu type dia adalah grass type Pokemon, and dia ni starter gen ke-7, sama dengan Litten dengan Popplio tu, yang apa ni, anjing laut tu. Litten kau tahu kan siapa yang favourite aku punya tu kan, kucing tu. Lepas tu yang ni kepak dia tengah kepak dia tengah terbuka macam tu, tengah nak serang. Nampaklah dia punya yang corak-corak dekat dia punya kepak ni ada hijau. Kalau dia tutup memang tak nampak lah kot, memang nampak warna coklat macam ni je. Lepas tu dia ni keluar dekat yang gen ke-7 Alola region, and number Pokédex dia 0722 722. So tengok kat bahagian kaki dia sekat warna orange macam tu, and bahagian bawah dia warna putih. Dia bezakan lah dengan yang bulu bahagian atas ni. Kau tengok macam bola pun ada juga kalau dia tutup ni. Lepas tu bahagian belakang dia tak ada apa sangat, sekat dia corak macam bulu ni, dan juga dia punya ekor ni. Ekor dia, bulu dia sama dengan yang bahagian depan ni, warna hijau dengan sama dengan dia punya daun ni. Lepas tu evolution yang Rowlet ni, dia ni stage 1 dia Rowlet. Lepas tu dia ber-evolve jadi Dartrick ke Dartrick ni, macam Dart tau, Dartrick. Dia buah tu tapi dia lagi panjang lah, dia punya lagi besar kan, tapi tak adalah besar sangat. Lepas tu yang Dartrick tu dia ber-evolve lagi jadi final stage dia Decidueye macam tu lah. Aku kalau sebut orang putih ni macam takut salah tau, Decidueye. Tapi yang Decidueye tu dah ada dua form tau. Satu Hisuian form dengan lagi satu yang biasa ni, yang Alolan form. Lepas tu weakness yang Rowlet ni, dia weak dekat fire type, ice type, poison type, flying type dan juga rock type Pokemon. Memang 5 type tu senang gila nak kalahkan Rowlet dan comel ni. Super comel gila. Aku tak pernah ada lagi kot Pokemon yang burung-burung ni. Ke ada? Aku rasa macam tak ada. Ni macam first Pokemon burung aku kot. Lepas tu yang Rowlet ni dia ada keluar dekat yang Pokemon Sun and Moon, and dia ni kena tangkap lah dengan yang Ash. Tapi dekat yang Pokemon Sun and Moon tu, Rowlet dia tak di-evolve pun. Dia sebab dia ada makan yang batu Everstone tau. Dia batu yang tak boleh nak evolve tau. Tapi Rowlet tu yang sini yang pilih, dia tak nak evolve. Maybe dia nak stay comel macam ni je kot. Tapi dia gunakan batu yang Everstone tu, dia telan. Dia gunakan batu tu untuk serang dia punya musuh tau. So inilah Pokemon first yang kita unboxing hari ni, Rowlet. Super comel. Okay, letak sini. So second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Calyrex. Yang ni dia punya packaging dia, nombor dia MS39. Macam biasalah brand dia Takara Tomy. Lepas tu Monster Collection ni. And yang ni adalah Pokemon Calyrex dia. Dia ada stand tau. Aku tak pernah lagi beli yang dapat stand ni, first time. Okay, first time kot. Betul lah first time, sebab aku tak pernah beli yang ada stand. Aku rasa ada kot yang lain, cuma yang ni first time aku buka yang ada stand. Lepas tu belakang dia sekat ada tulisan Japanese macam ni, made in China, apa benda ni, bla 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 ni. So tanpa buang masa kita buka dia, Calyrex.
Ni dia punya stand tu, stand dia lawa lah juga. So ni Pokemon Calyrex tu, kau tengok macam okey, dia macam agak-agak slay macam tu. Lepas tu yang Calyrex ni tu nama English dia, nama Japanese dia Badorakesu. Nanti aku letak dia punya ejaan kat bawah ni, Badorakesu. Aku tak tahu kenapa tiba nama dia macam tu, tiba jadi Calyrex. Tapi okey kot, Calyrex daripada Badorakesu, macam panjangnya. Lepas tu yang Calyrex ni, dia ni adalah Psychic and Grass type Pokemon. Dia ada dua. And Calyrex ni, dia ni adalah Legendary Pokemon. Lepas tu kategori Calyrex ni, dia ni adalah King Pokemon. Sebab dia ada macam mahkota ni kot. Dia ni macam rusa, cuma macam rusa nyah macam tu tau. Dia punya ni pun benda tau. Sebab dia ni dekat movie pun tak ada keluar tau, dekat anime pun tak ada keluar. Dia macam jenis yang dilupakan macam tu. Memang tak pernah ada pun. Aku pun tak tahu sangat dia punya pasal Calyrex ni. Aku tahu pun pasal kat yang kat TCG tu. Cakap benda Pokemon ni tak pernah nampak punya. Oh, dah lama keluar punya. And dia ni keluar dekat yang gen ke-8, yang Galar region, yang Pokemon Sword and Shield tu. Lepas tu Pokédex entry dia, nombor dia 0898 898. So kita tengok kat bahagian muka dia sekat macam muka rusa biasa macam tu je. Sekat dia ada tanduk yang pelik macam tu. Tanduk dia macam tanduk X macam tu. Yang ni aku tak tahu apa benda yang atas ni. Okey, atas dia macam ada macam kristal macam tu. Maybe ni clear ke untuk senjata dia ke, tak tahu kristal ke apa. Memang agak pelik. And dia ni ada pakai macam dia punya yang rantai-rantai. Bukan rantai, Muffler ke scarf ke yang bulat-bulat macam tu. Lepas tu kat scarf dia macam ada bulat, ada bentuk tiga segi tau. Nanti aku letak gambar sebab ini macam tak apa nak jelas tau. Lepas tu dia ni macam kau cakap tadi, dia ni legendary Pokemon. Confirm dia tak ada evolve daripada apa and boleh evolve jadi apa. So dia memang satu stage macam tu je, skill special lah. And kat bahagian badan dia sekat warna sama je dengan dia punya tanduk dengan bahagian dia muka. Dia macam ada pakai baju and ada dia punya cape tu. Oh, dia siap dia ikut lah cape dia. Tapi kau tengok macam kepak boleh juga dia punya Calyrex ni. Dia punya ni macam kepak kan, macam pari pun ada juga. Lepas tu kaki dia kaki panjang. Lepas tu kaki dia macam kaki, kau tahu tak kaki yang perempuan gedik pakai stocking panjang tu lah. Macam kakinya pun ada juga kaki dia macam ni. Lepas tu weakness yang Calyrex ni, dia weak dengan yang fire type, ice type, poison type, flying type, bug type, ghost type dan juga dark type. Pokemon memang 6 type tu memang senang gila nak kalahkan Calyrex ni. Dia ni walaupun legendary, confirm dia ada weakness dia. Lepas tu Calyrex ni macam aku cakap tadi, dia tak ada keluar dekat anime pun, tak ada keluar dekat movie pun. Memang jenis forgettable punya Pokemon tau. Memang orang pun tahu pun daripada dekat kot. Aku tahu dia ni pun daripada dekat. Yang main game tu tahulah kan. Lepas tu Calyrex ni dia tak ada yang Mega Evolve ke, tak ada yang Gigantamax Forms ke, tak ada yang Terrestrial ke, memang tak pernah ada pun. Tapi dia ada yang form lain tau, selain daripada Shiny tu lah. Dia ada yang Ice Rider form. Dia sakat rusa benda ni, Pokemon ni. Dia naik ke atas yang Pokemon Glass Tier, naik Pokemon yang kuda yang Ice tu. So dia bentuk lah lagi satu form yang baru. Tapi dia ada lagi satu form, dia kira ada dua lah. Lepas tu yang form dia yang lagi satu tu, Shadow Rider form. Sama je macam yang tadi tu, dia naik yang Glacier tu kan. Yang lagi satu yang Shadow Rider ni, dia naik Pokemon nama Spectre. Dia kuda yang Shadow macam tu je. So dia bentuk lah lagi satu form. So kira dah ada dua form lah. Aku tak tahu kenapa dia tak ada keluar kat movie ke, tak ada keluar kat series ke. Maybe sebab Pokemon Company menyesal kot buat dia ni. Pokemon tak apa-apa je kot dia punya ni. Tapi pada aku cantik lah juga. Boleh lah. Cuma dia macam pari kan. Bukan nampak macam king, nampak macam pari. Lepas tu dia punya crown ni macam oversize kan. Macam aku tak tahulah apa benda. So inilah last Pokemon yang kita nak unboxing hari ni, Calyrex. Dia ni pun agak-agak macam slay kot, geng-geng dengan yang Quaquaval. Okay, stand dia macam tak boleh nak berdiri lah. Macam mana aku nak buat dia pusing-pusing ni? Stand dia macam tak membantu dia berdiri tak? Dia memang tak boleh berdiri. So dia baring je lah. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Rowlet dan juga Calyrex. Antara dua ni masa tu favourite korang. Favourite aku adalah yang Rowlet ni. Sebab dia lagi comel kot daripada yang Calyrex ni. Yang Calyrex ni dia berdiri pun tapi macam tak boleh nak support tak ada punya stand tu. So dia terpaksa bersandar dekat yang Rowlet ni. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk untuk video baru. So kalau kau ada apa-apa idea untuk aku unboxing, pasti kau just perlu komen kat bawah. Lepas tu untuk kalian boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part 12. Part nombor 12 tu macam biasalah, ada punya link tu semua kat description. Kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu. And macam sebelum ni aku ada juga buat dan cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.